Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Musi, Tuan Malik, yang memberikan Tuan Imam dan seluruh ahli jawatan kuasa Surah Al-Kawthar, tuan-tuan dan puan muslim-muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, apa khabar semua? Alhamdulillah, baik. Biasanya jadi pendengar kan. Hari ini jadi kita berkongsilah ilmu apa yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Dimaklumkan apabila Ustaz Imam Mahdi tidak hadir kerana beliau denggi ya. Jadi kita doakan supaya beliau Allah memberi keselamatan dan sembuh dengan segera dari penyakit dan dugaan yang beliau hadapi. Alhamdulillah pada malam ini dapat sama-sama kita solat maghrib berjemaah. Dan alhamdulillah pada malam ini saya maklumkan ada program penyampaian sumbangan daripada Dun Sri Ananas kepada karya surau-surau kawasan Taman Sri Ananas ni. Jadi pada malam ni saya nak kongsi ilmu sikit lah berkaitan dengan apa yang terkandung dalam kitab Bunga Kebahagiaan ni yang dikarang bersama dibagi oleh Tuan Guru Datuk Aziz bin Iman. Buku ni dibawa oleh pada Ustaz Wanji Dorian. Jadi saya tengok tajuk ni banyak yang hebat lah. Dan mungkin kita boleh berkongsi sikit lah berkaitan dengan tajuk buku ni, Bunga Kebahagiaan ni. Jadi kebahagiaan ni banyak kan, bukan bahagia setakat banyak wang ringgit. Bahagia ni kadang-kadang datang berbagai bentuk. Kadang-kadang kebahagiaan melalui keluarga kan. Jadi ada orang nak bahagia ni kadang dia kata nak jadi kaya baru bahagia. Sebenarnya bahagia ni banyak cabang ni, banyak dia punya mauduk dia kan. Kadang-kadang orang kaya pun tak boleh jadi bahagia. Sebab keluarga dia tak aman kan. Kita nampak dia bahagia kan. Tapi sebenarnya istilah bahagia ni mana dari segi kerohanian dia adalah sakinah kan, ketenangan. Kalau kita orang bahagia banyak harta benda pun, kalau keluarga kita tidak aman, maknanya jiwa kita tidak tenteram kan. Kita tengok bagaimana ramai orang yang hidup kaya raya tapi keluarga dia tidak bahagia kan. Jadi ini saya ingin sampaikan berkaitan dengan bingkisan untuk wanita kan. Jadi wanita ni bukan untuk wanita saja, jadi untuk lelaki juga kan. Bagaimana tanggungjawab seorang lelaki, orang beriman, seperti mana dalam firman Allah Ta'ala dalam surah At-Tahrim tu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang beriman, jaga diri kamu. Jaga diri kamu tu jaga diri kita sendirilah kan, dan keluarga kamu daripada api neraka kan. Jadi bagaimana kita nak jaga diri kita dan keluarga kita daripada api neraka? Jadi kita kena ambillah beberapa ciri dia kan. Dalam kitab ni ada nyebut ada 30 larangan ke atas wanita yang perlu dipatuhi ya. Pun begitu pada hari ini dia seolah-olah sudah menjadi trend yang mesti diikuti oleh golongan wanita. Larangan-larangan itu adalah satu ya, menyambung rambut palsu kan. Kalau kita tengok rambut palsu ni, tapi budak wanita muda tak adalah, kebanyakan wanita tua kan. Udah umur 90 pun hitam lagi kan. Biasanya kalau umur 90 ni mesti ada ubat kan. Ada. Tapi kita tengok hitam berkilat dia kan. Itu cara tak langsung tu mesti dia rambut palsu tu kan. Steady again. Itu trend sekarang lah. Kembang. Jadi itu peringatan pada wanita. Tapi yang menjaga wanita tu siapa? Adalah suami dia dan penjaga dia kan. Yang keduanya bertatu bercukur kening, mencabut bulu pada wajah dan mikir diri. Ini
cukur kening kan. Kebanyakannya orang artis lah kan. Kening tu dah lebat cantik, dicukurnya dia taruh lah lagi dengan celak dan sebagainya, mencabut dulu kan. Yang ketiganya keluar rumah dengan memakai minyak wangi. Wanita ni kalau dalam rumah tak boleh kan, untuk suami nak pakai berapa botol ke pulang lah. Tapi keluar rumah tu dilarang lah, sebab dia boleh kata orang Bangla ikut memikat kan. Jadi orang lelaki ni dia tengok bau tu dia mesti pandang kan. macam iklan Iklan lah kan. Dilarang pakai minyak wangi. Dan keempatnya memperlihat perhiasan atau musulik depan lelaki lain. Ini trend ni kebanyakan perempuan yang bekerja lah kan. Bila keluar rumah tu dia musulik pun kadang setengah jam, 1 jam kan. pasang badan. Pasang badan. Fashion tu dengan fashion lah kan. Kalau tengok perempuan tawak kan, baju tu kadang 1 hari lebih tu kan. Sebab dia ikut peredaran masa kan. Yang kelimanya menolak panggilan suami untuk tidur sama lah. Ini orang kahwin faham lah kan. Yang keenam, membuka rahsia hubungan suami isteri. Ini biasanya tak boleh lah kan. Kalau isteri atau suami itu kita keburukan suami isteri. Contoh baru kes ni kan, baru ni. Tapi kebanyakannya kalau tengok baik tak baik isteri tu bila dia nak cerai lah. Bila dia pergi mahkamah tu, maknanya umur daripada suami isteri pun habis dia ceritanya, dua dalam kan. Kalau kita tengok kes mahkamah, bila orang menunjuk cerai ataupun fasakh, maknanya terbuka lah semua aib suami dan isteri pula buka aib isteri suami kan. Jadi benda-benda itu selalu terjadi kan. Jadi itu benda tu perlu kita elakkan lah. Walaupun kita orang dalam proses untuk kita mohon cerai ke fasakh tu kan, aib tu kena perlu dijaga lah. Sebab di akhirat nanti kalau kita jaga kita punya kata orang tingkah laku kita, tak membuka aib orang, insyaAllah di akhirat nanti Allah Ta'ala akan lindung aib kita. Itulah. Tapi di dunia lagi kita dah buka aib orang kan, apa lagi di akhirat nanti kan. Apatah lagi suami isteri kan. Ada terlalat di mana lah, di situ lah, macam kan. Semua cerita kan. Inilah ini akhir zaman kan. Yang ketujuhnya, berpuasa sunat tanpa izin suami. Jadi isteri ni kena minta izin lah daripada suami untuk puasa sunat. Kadang-kadang suami ni ada masa tentunya dia dia macam sikit kan. Jadi kena minta izin kan. Tak boleh lebih-lebih kan. Yang ke-8, membelanjakan harta suami tanpa izin suami kan. Maknanya dia kena minta izin lah. Kecuali kalau suami itu dia bakhil atau berikut kan. Jadi sini boleh ambil sikit lah duit dalam poket dia lah, untuk beli keperluan kan. Kadang itu gantung pada keadaan. Itu memang ada dalam ulama kata, kalau suami ini terlalu bakhil berikut, isteri boleh ambil duit daripada poket suami untuk membeli keperluan harian, dapur sebagainya kan. Itu kalau suami yang jenis macam tu lah. Tapi yang baiknya dia perlu minta izin lah daripada suami untuk berbelanja kan. Yang ke-9nya, derhaka kepada suami Jadi derhaka suami ni macam dia khusus lah kan. Ada dia keluar rumah tanpa izin kan, untuk melawan cakap suami kan, dan sebagainya lah. Dan yang ke-10, meminta cerai tanpa sebab jelas. Ni akhir zaman ni banyak isteri-isteri yang minta cerai dari suami tanpa kata fakta yang jelas lah kan. Sebenarnya memang ada hukum kan. Kalau isteri itu minta cerai daripada suami tanpa orang sebab yang bersabab, isteri itu diharamkan masuk syurga.
Itu sebab isteri kena ingat tu, ya. Kalau minta cerai tanpa fakta yang jelas, isteri itu diharamkan masuk syurga, ya. Yang kesebelahnya mengingkari kebaikan suami. Maknanya maksud dia ni mengingkari kebaikan suami ni, maknanya maksud dia suami itu suruh buat kebaikan, jadi dia mengingkar. Katalah suami itu suruh dia tutup aurat semua kan, tapi dia ingkar. Kecuali kalau suami itu suruh buat perkara maksiat, itu dia boleh ingkar lah, kan. Yang ke-12, bersama lelaki lain yang bukan haram. Ini bukan akalnya kalau dia tengok orang yang bekerja lah kan. Kadang suami di tempat lain, isteri di tempat lain. Kadang-kadang makan bersama bukan haram kan. Kadang-kadang kerja bersama bukan haram kan. Kadang-kadang pergi obsession kan. Isteri itu pergi obsession dengan rakan sejabat. Di dalam kereta ada 2 orang. Jadi dari 2 orang tu, orang ketiga ni syaitan lah. Ini yang tak boleh kita elakkan. Yang ke-13, memandang lelaki yang bukan haramnya dengan pandangan syahwat. Ini perempuan ni dia apa ni, mungkin suami dia tak handsome kan, orang lain dah handsome, jadi dia tergoda lah. Kalau satu istilah dulu panggil apa, gigolo, playboy, memang itulah kan. Dia lebih menyukai suami lelaki lain daripada suami dia sendiri. Yang ke-15, perempuan ni menyerupai lelaki. Untuk tomboy lah kan. Jadi sekarang ni ramai yang remaja-remaja yang menyerupai lelaki. Dalam pakaian dia macam pakaian lelaki, dan kawan dia pun macam lelaki juga, tomboy juga. Yang ke-16, membuka rahsia wanita lain kepada suami. Maksud ini menceritakan tentang hal-hal wanita lain lah, hal-hal jiran dia, apa semua kan, hal-hal kawan pejabat dia, bersuami dia. Yang ke-17, memandang aurat wanita lain lah. Memandang aurat wanita lain ni bukan orang selain kepada orang Islam kan. Itu memandang auratnya. Yang ke-18, pulau rumah tanpa ada keperluan. Kadang-kadang si isteri ni dia keluar rumah tanpa izin suami. Tapi kalau boleh, si isteri ni kena minta seterusnya lah, supaya kata orang kadang-kadang lupa nak bagi tahu suami kan, dia nak keluar rumah kan. Kalau boleh, terus ambil lesen A lah, permit A kalau dia kan. Permit A ni boleh bawa kawan semua. Tapi kalau perempuan yang permit A, maknanya dia boleh keluar dengan keizinan daripada suami dia untuk keterusan dengan tujuan yang baik. Tujuan tak baik tu maknanya dia ditanggung dosa lah. Kalau boleh minta keizinan, maknanya daripada permulaan sehingga seterusnya. Tapi kalau baik untuk menghubung silaturahim kan, maknanya selalu minta izin lah. Kalau tak langsung ukuah tu ada kan. Dia itu abang nak pergi Giant, dia nak pergi Tesco kan. Saya tak langsung dapat pahala tu sebab minta izin kerap kali kan. Itulah kelebihan dia. Minta izin pergi Tesco ni. Izin pergi Tesco. Yang ke-19, masuk tempat mandi awam. Masuk tempat mandi awam ni macam kolam renang lah kan. Kolam renang tu kan ada orang lelaki, orang perempuan, perempuan kan. Tapi kalau kolam renang yang apa kata orang mematuhi syariat kan. Tapi di Belas Selangor ni kurang ada kolam renang yang untuk khas untuk wanita je. Tak silap ada satu je dulu, bukan salah. Itu pun banglo lah kan. Jadi nak sewa rumah lah. Dulu di MPK tu dia buat di Penamaran tu sekejap. Dia ada bagi hari-hari tertentu kan, untuk apa ni, wanita mandi lah. Tapi dia campur gaul lah dengan apa ni, bukan Islam. Kalau boleh biar Islam tu dia Islam je lah kan. Dia nak campur orang Cina tu payah juga sikit kan. Orang Cina ni lebih tinggi kan.
itu dilarang lah untuk kita mandi tempat awam. Macam di pantai kan. Di pantai tu kadang-kadang bagi wanita tu dia kena tutup aurat kan. Tapi agak sukar untuk kata orang untuk jaga aurat, untuk kita mandi di tempat awam Yang ke-20, mencakar-cakar tubuh ketika dapati musibah. Ini kalau kita tengok macam belah apa ni negara kan, di Iran kan, kalau ada musibah tu tengok dia punya umpan tu, dia pukul-pukulnya tubuh badannya kan, cakar-cakarnya muka dia kan, itu tak boleh Tapi ada juga orang Melayu yang jenis macam tu ada. Suami dia meninggal, dia macam ada macam isteri lah kan, isteri kan. Ya. Yang ke-21 ni meratapi kematian. Lebih kurang macam tadi lah, yang ke-20 tu dia meratapi kematian. Dia tak ada terima dengan musibah. Yang ke-22 berhias kerana kematian seorang. Berhias kerana kematian seorang. Dia macam ada orang Kristian kan. Kristian kan kalau ada kematian dia suka bersolek, berhias kan, supaya nampak cantik. Itu dilarang Yang ke-23 menghantar jenazah ke kubur. Ini ada khilaf dari segi menghantar jenazah Ada kata ulama tu, kata boleh. Ada ulama tu tidak boleh. Jadi kalau boleh tu maknanya mungkin dia mematuhi syarat dengan menutup aurat sepenuhnya kan, tak campur gaul dengan bukan haram kan, itu diharuskanlah. Tapi kalau kata orang pergi ke kubur tu dengan tak tutup auratnya, dengan meratapnya, itu dilarang sekali, sama sekali lah kan. Yang ke-24 mencari dukun dan peramal nasib. Ini memang tak boleh lah kan. Baik perempuan ataupun lelaki, kita tak boleh percaya kepada dukun dukun ataupun peramal nasib. Macam ada satu kes dulu kan, orang pergi mana, Mona Fendi kan, orang percaya pada Mona Fendi kan. Itu sampai seorang wakil rakyat tu percaya sangat sampai dia pun terkorban. Berapa kat? 30 kat? 18 ada slide macam potong ikan kan. Ikan pun kita tak potong 18 kan. Ayam potong 12 kan. Ini potong 18. Mana hebat manusia daripada binatang kan. Yang ke-25 menyumpah anak-anak sendiri. Ini kadang-kadang ibu bapa ni menyumpah kan. Kadang secara tak langsung bila kita menyumpah tu dia jadi sebagai doa. Mungkin kita menyumpah tu mungkin tak berlaku pada ketika dia menyumpah ataupun mandi masa tu, mungkin akan datang. Kadang-kadang setelah anak tu dah ada cucu apa semua kan, baru dia punya doa tu dimakbulkan. Sebab bila ibu-ibu ataupun bapa-bapa nak bercakap tu, dia hati-hati lah. Kadang-kadang apa kamu ni, bodoh, bangang apa semua kan. Jadi mungkin ketika itu apa yang diucapkan mungkin tak dimakbulkan oleh Allah SWT kan. Mungkin akan datang Allah. Jadi benda itu kita kena hati-hati lah kan. Yang ke-26 tidak bertegur sapa dengan sesama Muslim. Maknanya kita kena selalu lah kata orang tegur sapa dengan sesama kita kan, untuk mengumpulkan silaturahmi kan. Jadi kalau kita tak tegur sapa tu, kata orang lebih dari 3 hari tu, kita nak dosa juga lah. Dosa besar nak dapat ulama. Yang ke-27 mengenai pembantu. Maknanya mek kan, kalau bahasa sini bibit kan. Mengenai bibit kan. Kadang bibit tu tak dapat kerja, tak pandai orang semua, kita nanya kan.
Sesuai. Tapi orang kita ni kurang sikit lah kan. Tapi kalau macam orang Arab tu, orang Cina tu, kalau mek tu yang degil-degil tu, dia lasak hal tu kan. Dia tongkat lah, rikis yang bonet tu nama. Dengan serika di badan mek tu kan. Dia masuk tu dia. Yang ke-28 mengundi dan tetangga. Ini tak boleh kan. Sebab kita kena baik dengan jiran kita kan. Jiran kita tak kisahlah, walaupun jiran kita tu bukan Islam tu, kita kena buat baik dengan mereka kan. Jadi langsung kita boleh dakwah mereka kan. Yang ke-9, minta cerai kerana suami sakit. Wanita dilarang lah kan. Dia minta cerai kerana suami dia sakit lumpuh lah, kena stroke lah, sebagainya. Jadi dilarang untuk si isteri minta cerai ketika suami dia sakit, kecuali dengan alasan-alasan yang bersama. Yang ke-30, minta cerai kerana suami baru berkelamin. Ini tak boleh. Bila suami dia nak kahwin lagi semua, dia minta cerai. Memang tak boleh kan. Dia nak orang perempuan. Ini bukan saya cakap, ada kitab dia beritahu kan. Tapi kadang-kadang emosi kan. Emosi tu, ceraikan saya bang kan. Padahal suami dia nak menambahkan kata orang rezeki kan. Bila kahwin lebih ni rezeki tambah tunang dia kan. InsyaAllah kan. Tambah. Dia kena galakkan. Jadi saya rekan-rekan sikit. Jadi sambil lagi tajuk sikit yang akhir tu, kerana wanita je kan. Jadi kita ambil 4 golongan lelaki yang ditarik oleh wanita ke jurang neraka. Ini kita jaga ni orang lelaki ni. Yang seseorang wanita itu bila di yaumul akhirat, dia di kiamat je lah, akan menarik 4 golongan lelaki bersama-samanya ke dalam neraka. Alhamdulillah bizalik. Suatu kenyataan yang sangat menarik, tetapi bukan untuk memperkecilkan kaum wanita dan sebaliknya. Sebagai ingatan kepada kaum lelaki supaya mainkan peranan dan hak secara sama pada golongan wanita. 4 golongan itu adalah yang pertama, golongan pertama itu ayah. Ini seperti ayat tadi dalam surah At-Tahrim itu kan. Bila si ayah tidak mempedulikan anak-anak perempuan di semasa dunia, dia tidak memberikan pendidikan agama seperti mengajar anak-anak perempuan solat, membaca Al-Quran dan sebagainya. Dia membiarkan anak-anak perempuannya tidak menutup aurat, sebaliknya melimpahkan anak-anak perempuan dengan kemewahan semata-mata. Ini golongan yang pertama lah, si ayah yang membiarkan anak perempuannya tidak menutup aurat kan. Jadi pada bapa yang masih kedua anak-anak dia masih tidak menutup aurat, jadi kita kena beritahu lah kan, didik dia supaya anak itu menutup aurat. Sebab memang firman Allah tu dalam surah Tahrim saya baca tadi, memang dia punya khusus tu kepada orang beriman. Jadi semoga anak perempuan tu dapat orang ni menurutkan tak Allah Ta'ala kan. Yang kedua, golongan kedua suami bila suami tidak mempedulikan tindak tanduk isterinya, bergaul bebas di pejabat, hias diri bukan untuk suami tapi untuk pandangan kaum lelaki yang bukan muhrim. Bila suami mendiamkan diri walaupun dia seorang yang alim, seperti tidak menegur isterinya yang tidak mendirikan solat, tidak berpuasa, dia akan ditarik oleh isterinya dalam neraka tak ada akhlak. Ini peringatan kepada orang lelaki kan, supaya dia mendidik isterinya kan. Hebat suami macam mana pun pergi masjid, pergi balik, pergi masjid setiap waktu, puasa bulan Ramadan, puasa sunat, tahajud dan sebagainya. Tapi kalau dia gagal untuk mendidik si isteri atau anaknya, di akhirat nanti dia akan ditarik. Kalau nak langkah masuk syurga, dah dia kena dakwah
Siapa dakwa dia? Isteri dia, anak-anak dia. Abang masuk syurga, contoh kan. Abang tak suruh saya solat, abang tak suruh saya tutup aurat. Suami dah tak jadi masuk syurga, dan tarik masuk dalam neraka. Inilah sebagai peringatan kepada kita sebagai seorang ayah dan seorang suami ni. Yang ketiga, golongan ketiga abang-abang. Abang-abang pada isteri kita, abang-abang pada anak kita. Jangan ingat ayah dan suami kita sebagai abang, kita ada adik kita ni seorang janda tu kan, tanggungjawab kita tu kan, ataupun mak kita seorang janda, tanggungjawab kita lah sebagai anak. Bila ayah ni sudah tiada, tanggungjawab menjaga maruah wanita jatuh ke bahu abang-abang. Sekiranya mereka hanya mementingkan keluarganya saja dan adik perempuannya dibiarkan melencong daripada ajaran Islam, sungguhlah tarikan adik perempuan di hari akhirat nanti. Tanggungjawab sebagai seorang abang, kalau adik kita berjanda, tanggungjawab tu jatuh pada kita. Yang keempat, anak lelaki. Apabila seorang anak tidak menasihati ibunya mengenai kelakuannya yang menyimpang daripada ajaran Islam, menghalang ibunya daripada membuat perkara yang mungkar seperti mengumpat dan mengata-ngata, anak itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Maknanya kalau ibu tu dia dah meninggal, ditanggungjawab tu anak tu berdoa untuk nasihati ibu dia. Demikian hebatnya tarikan wanita kepada golongan lelaki, bukan sahaja di dunia, malah di akhirat juga. Golongan lelaki yang bergerak ayah, suami, abang ataupun anak harus memainkan peranan mereka yang sebenar dalam membimbing golongan wanita ke jalan yang diridai Allah. Bimbing mereka supaya hidup seperti mana yang diperintah oleh Allah. Usah takut ataupun bimbang untuk menegur mereka apabila tidak tanduk mereka tersasar kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Jadi kalau kita tegur, jangan kita takut bagi tegur benda yang hak. Dosa dan balasan sesaan di akhirat kelak akan diberikan kepada mereka yang melalaikan tanggungjawab yang diamanahkan oleh Allah kepada mereka, iaitu memelihara isteri, ibu serta anak perempuan mereka dalam sesaan neraka. Wahai wanita, kasihilah ayahandamu, suamimu, kekanda-kekandamu serta putera-puteramu. Kesanilah dirimu sendiri. Laksana perintah Allah SWT dengan sungguh-sungguh dan dengan ikhlas. Mudah-mudahan kesejahteraan di akhirat menjadi milikmu, ayahandamu, suamimu, kekandamu serta putera-puteramu. Berdoalah semoga kita semua terselamat kepada tarik dan tertarik dalam neraka Allah. Sesungguhnya nilai seorang muslim itu adalah sangat tidak nilai harganya. Allah SWT menilai seorang muslim itu dengan syurga. Semua kaum muslimin dijamin masuk syurga, namun bagi mereka yang mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah. Oleh itu jangan buang masa, kerana masa yang kita ada sebenarnya sangat singkat. Gunakanlah peluang yang ada sebelum kita menutup mata. Jadi pesanan daripada pengarang kitab ni, gunalah kesempatan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Kalau kita tengok kehidupan dunia ni memang tak lama. Kalau ibarat 1000 tahun bersamaan dengan satu hari di dunia. 1000 tahun di dunia bersama satu hari di akhirat. Betul ke? Jadi kalau kita buat calculation berapa minit sangatlah kehidupan kita di dunia. Ada beberapa ulama kata antara waktu solat tu dengan iqamah pendek. Jadi kalau kita tengok sekarang ni dunia akhir zaman, kalau kita tengok di sana sini dah banyak gempa bumi kan, dan maksiat terlalu banyak dan pembunuhan berleluasa. Kalau kita dengar dulu bunuh ni jarang-jarang, sekarang dah hari-hari, setiap 10 minit satu pembunuhan. Bayangkan, bunuh bukan bunuh kesian, bunuh secara kejam.
Jadi kita ambil iktibarlah dengan keadaan semasa ini supaya kita dapat sama-sama memperingati antara satu sama lain. Dan insyaAllah kita orang hari Ahad kita akan mula berpuasa, kan? Betul kan? InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi saya mengambil kesempatan ini mohon maafan sekiranya apa-apa dua yang saya sampaikan menyinggung perasaan tuan dan perempuan. Maknanya ganti kan. Bila ganti ni tanpa kata orang persediaan, kan? Jadi tak ada kata orang wantan akan menjadilah, kan? Jadi wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tanggung majlis dengan tasbih kepada Nasional Mas. Bismillahirrahmanirrahim.